of nowhere, Safwan ni serius I punya bilik tu kenapa macam berasap. Bilik I berasap. Makin berasap dalam masa yang sama I felt that energy kan. Makin berasap, gelap, makin gelap. Memang gelap. Memang gelap. I don't see my bilik anymore This is out of nowhere tau. Benda ni datang memang mengejutkan. Tiba-tiba je dia datang. So bila dah gelap tu, dia ibaratkan macam memang Hana seorang. Hana seorang. Hana tak tahu I dekat mana sebab semua gelap. I rasa macam I dalam satu hall ataupun studio or teater yang besar. The reason why I say this is because betul-betul depan I ada satu spotlight. You tahu kan bila macam kat teater ke atau macam orang nak perform kan ada satu spotlight tu kan. Dia akan shine towards orang yang nak perform ke apa kan. Dia ibaratkan macam tu. Tapi instead of manusia, I nampak macam Mr. Bean tu lah kan. A spotlight towards a grand piano. Okay, rumah I ada piano juga. Tapi dia bukan grand lah. Upright piano yang letak dekat dinding, colour hitam. But it's the same warna lah, warna hitam. Cuma dia grand piano. Pelik tak? Pelik kan? Tapi I bukan seorang. Sebelah piano tu, I nampak satu perempuan. Rambut panjang, tapi I tak nampak muka sebab dia facing back. So I nampak belakang dia. Okay, Hana ada satu habit ni, Hana suka jam. Bila benda-benda macam ni terjadi, I don't know how to react, I akan just jam. Macam kena lock lah, jam. Tapi tengah fikir ni, what am I supposed to do? Should I nak buat apa? Nak lari? Tak tahu nak lari mana. Should I just go to her ke? Just stay where I am ke? Faham tak? Okay. Dalam masa tengah fikir tu, I nak buat apa? Nak pergi ke dia ke? Nak stay ke apa? Dia pusing. Okay, dia pusing. Barulah I nampak muka dia. Dia pusing. Dia pusing. Dia pusing. Okay. So I punya yang I nampak perempuan, I rasa dia Cina sebab look dia macam Cina, mata sepet, cantik putih. Dress dia I tak ingat dress warna apa, tapi I tahu dia bukan macam dress yang gown, bukan. Dia macam fitted dress lah. You bayangkan Cheongsam lah. Dia macam pakai Cheongsam macam tu. But she's not alone. Bila I nampak tangan dia, dia tengah gendong seekor ular hitam, Safwan.